Leonardo dan rakan kongsi Weststar Aviation Services daripada Malaysia yang telah melaksanakan pelancaran program pembesaran dan pemodenan aset-aset helikopter kerajaan Malaysia yang paling penting yang pernah ada setakat ini, bertujuan untuk memenuhi pelbagai keperluan negara dalam bidang pertahanan, keselamatan, dan sokongan masyarakat, di mana Weststar mencadangkan penghantaran sehingga 28 helikopter pelbagai jenis dalam gabungan tempahan dan pilihan firma, kebanyakannya antara 2026 dan 2027. Nantinya, Weststar akan melaksanakan projek sewa kepada helikopter-helikopter itu untuk digunakan oleh kerajaan Malaysia selama 15 tahun, dengan sokongan perkhidmatan dan eksersais khas kepada pengendali, di mana program ini mewakili pertumbuhan ketara dan kehadiran Leonardo Helikopter secara lebih mendalam pada beberapa agensi negara dan tentera Malaysia. Polis Diraja Malaysia, Bomber, dan beberapa agensi negara lainnya juga akan mendapatkan helikopter-helikopter yang diperlukan, seperti helikopter AW149, di mana Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia, dan agensi negara lainnya akan mendapatkan helikopter pelbagai peranan generasi terkini untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pelbagai misi dan penugasan. Leonardo terus mengukuhkan peranannya dalam pasaran helikopter Malaysia. Visinya adalah untuk meletakkan negara sebagai strategi pengembangannya dan sebagai juara serantau untuk rotorcraft dan keupayaan yang lebih besar dalam bidang aeroangkasa. Dengan membina kehadiran dan perkongsian lama dengan Malaysia, Leonardo memperkukuh komitmennya dengan pelaburan, menyetempatkan lebih banyak aktiviti perindustrian, dan membangunkan peluang untuk inovasi berkelanjutan di rantau Asia Tenggara.